IMAZ 7 PHEV. Kenapa buat lagi video pasal kereta ni? Ada satu aspek penting, iaitu sekarang ni IMAZ 7 PHEV telah di CKD kan. Untuk siapa yang tak tahu apa maksud CKD tu, dah dipasang secara tempatan. Dekat mana? Dekat Tanjung Malim, Perak. Ada pembaharuan yang dah diletakkan dekat IMAZ 7 PHEV ni. Kalau sebelum ni CBU punya tak ada, dekat CKD ni ada. Apa dia? Saya akan ceritakan dalam video ini. Ada banyak aspek-aspek lagi yang saya nak ceritakan. Apa bagusnya kalau kereta ni di CKD kan. Sebab untuk pengetahuan korang, registration kereta ni dah hampir 5,000 tau. Walaupun kereta ni adalah satu kereta yang mahal sikit, tapi dia adalah kereta yang buatkan orang, aku nak ambil EV takut range anxiety. Interior kereta ni lawa. Baik aku ambil ni, dapat interior yang cantik. Design depan pun, lampu pun dah lagi nampak kemas. Lepas tu aku beli isi minyak. Kalau minyak dah habis boleh pakai EV. Tak nak pakai minyak pakai EV kan. Ada dua option. Saya akan ceritakan semua dalam video ni. Macam mana sales dia boleh naik dan apa pembaharuan dia, apa bagusnya CKD ni. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan dulu butang subscribe. Saya Alim Masri. This is IMAZ 7 PHEV. Let's go! IMAZ 7 PHEV ni kita semua tahu dia ada 3 variant. Prime, Premium, Premium Plus. Dan kita tahu kalau Premium, Premium Plus tu dia dapat bateri yang lagi besar, EV range dia boleh gerak lagi jauh. Prime tu ramai media cakap, termasuklah saya, macam kalau korang betul ada plan nak beli, tak payah pandang Prime, ambil Premium dan Premium Plus saja. Now untuk model CKD ni, lagilah kuatkan statement tu, lagilah dengar je statement tu, tak payah pandang langsung. Sebab apa? Sekarang untuk model CKD ni, pemasangan tempatan, korang akan dapat satu feature baru, iaitu massage function. Yes! Tetapi bukan untuk driver sahaja, sebab selalunya saya tahu, korang pun saya rasa korang tahu juga, mesti driver je dapat function ni. But not for this car. Kereta ni, driver dan passenger, dua-dua dapat massage function. Dan sekarang, macam saya cakap pada awal video tadi, dah dipasang secara tempatan dekat Tanjung Malim, Perak ni. Selain massage function, apa lagi yang korang dapat? Jawapan dia, tak ada. Itu saja. Yes, satu benda yang macam boleh katakan kecewa, tapi tak adalah besar sangat, sikit je lah. Sebab kami rakan media termasuk saya macam expect dia bagi turun harga sikit kan. Macam sebab dah pasang tempatan, lebih senang nak dikawal, lebih senang nak dimonitor, dan baguskan juga ekonomi negara kan bila CKD ni. Tapi harga dia tak turun, harga dia stay sama. Sebiji macam IMAZ 5. Tapi IMAZ 5 waktu tu lagilah teruk, sebab langsung tak ada pembaharuan, tak silap saya, macam kosong. Dia just pasang CKD, dapat label CKD tapi pembaharuan tak ada. At least untuk IMAZ 7 PHEV dan IMAZ 7 adalah pembaruan massage function. Kalau IMAZ 7 tu range naik dan dapat lambar support dekat kaki tu kan, dekat Klims 2026 hari tu. Korang boleh tengok video saya dekat TikTok, saya ada explain. Sebabkan tak ada banyak penambahbaikan, kita semua dah tahu dia punya EV range kan. Macam Premium, Premium Plus 170, yang Prime tu tak jauh sangat. Spek semua dah cerita dah, Nas dah cerita dekat video sebelum ni, saya pun dah ada. Jom kita try teruslah dia punya massage function. Macam mana nak guna? Jom kita pergi kat infotainment ni. Sekali korang tekanlah dia punya home button ni kan, dia punya apps ni. Pergi dekat vehicle settings, tekan vehicle settings, seat adjustments, seat comfort, dan situ, ya, massage function passenger dan driver. Sebab saya duduk kat tempat driver, kita try lah dulu. Try sikit. Hai, terus saya ambil kau. Okey, jap. Rasa tak? Jangan bagi saya 4-5 saat. Ada. Dia attack saya punya belakang ni kan. Kat sini. Dia start pada bawah tu, hampir dengan punggul tu. Sekejap, bagi rasa kepala sekejap. Kuat gak. Okey lah. Tak adalah macam kerusi gawar, jangan expect banyak. Tapi dapat rasa. Ush, kuat. Disarankan guna time tak driving lah kot. Kalau time driving takut korang macam tu lah kan, bahaya kan. Itulah pembaruan. Sebab saya pun nak sembang banyak, macam takut ulang benda yang sama. Jadi inilah benda yang korang akan dapat. Range masih kekal. Dari segi teknologi je lah korang dapat massage function ni. Selalunya bila kereta ni di-CKD-kan ada bagusnya, dan saya akan bagi 5 lah. Dia apply tak apply kat kereta ni tak apa, kita sembang kejap. Definitely harga akan jadi lagi murah lah. Itu standardized, selalunya macam tu. Cuma Proton tak applykan dekat sini, saya tak tahulah kenapa. Mungkin sebab sale dia pun dah menaik kan. Dia tengok mungkin, ramai juga rakyat Malaysia kita ni beli, so kita kekalkan je lah harga, tapi bagi sikit, iaitu massage function, massage feature yang boleh adjust dekat infotainment tu. Nombor 2, alat ganti senang cari. Logically thinking,
Yelah, kita dah pasang dekat sini kan, so definitely spare part tu senang lah, sebab bila pekerja-pekerja Proton nak pasang benda, diorang kenalah ada barang dia kan nak pasang, so mestilah diorang ada extra benda-benda kalau apa-apa jadi, sebab Proton kan terkenal kadang-kadang dia punya power window macam ada problem sikit, door handle IMA 7 pernah patah, viral dekat Facebook waktu tu. So bila adanya pemasangan tempatan ni, mesti confirmnya ada barang-barang lebih lah untuk digantikan kalau ada isu-isu yang sedemikian. Kalau laporkan dekat Threads lah apa sebagai, bolehlah kot bantu benda ni bila dah pasang dekat negara kita sendiri. Nombor 3, bagusnya bila dah CKD, mudah servis lah. Dia macam relate juga dengan nombor 2, tapi kalau kita nak sembang lebih sikit, kita boleh kaitkan dengan enjin lah kan. Mudah servis, bengkel tempatan dan pusat servis lagi faham lah. Macam contoh let's say pasal transfer information, lepas ni akan lebih mudah lah. Contoh, ni macam mana aku nak adjust benda ni try contact sana sekejap. Sebab apa? Orang yang dah pasang tu, diorang dah ada pengalaman handle benda ni, so dari segi knowledge transfer tu akan jadi lebih mudah dan jadi lebih efisien lah. Kalau CPU memang dah pasang kat sana, dapat kat sini, orang-orang Proton just fikir dari segi nak kemas-kemas sikit ke, dari segi delivery ke kan. Saya tak adalah tahu sangat, tapi logically thinking saya rasa macam tu lah. Sebab bila CPU dah pasang kat negara lain, so apa pekerja-pekerja Proton nak buat selain daripada final touch up sahaja. So bila dia dekat pasang sini, orang akan dapat tahu sikit lah, boleh apa panggil, bedek-bedek sikit. Oh macam ni rupanya aku kena masuk, macam ni rupanya nak angkat dia, mounting dia apa semua. So servis lebih mudah. Nombor 4, ciri lebih senang untuk disesuaikan. Apa maksud dia tu? Maksudnya contoh kadang kalau dekat kereta, kalau kereta tu pasang dekat negara sana, jalan diorang berbeza sikit. Bila masuk dekat Malaysia, kita boleh adjust sikit dia punya suspension, ubah sikit ke dia punya climate control punya function kan, mengikut cuaca dan keadaan. So bila dah CKD ni, dia akan buat ikut kehendak rakyat dekat negara tu. Sebab every place is different vibe, is different feeling, different people. Dan nombor 5 untuk yang terakhir, dia akan membantu ekonomi negara kita. Dari segi banyakkan lagi peluang pekerjaan. Untuk budak TVET, untuk budak-budak yang dah berpengalaman ke apa, dia macam open lagi lah job opportunity, sebab ada banyak lagi kereta yang boleh pasang oleh pekerja-pekerja Proton. Selain tu, ada lagi satu info saya dapat daripada orang Proton sendirilah, di mana diorang cakap, diorang claim, diorang boleh produce 20,000 unit annually untuk model-model IMAS ni. Not specifically PHEV, IMAS 5 ke, IMAS 7 ke, tak. Tiga-tiga ni annually 20,000 unit. Sebab tadi sebelum kita orang ada peluang untuk buat konten ni, kita masuk kilang dia tadi. Tapi tak boleh rekod semualah, biasalah confidential. Nampak diorang pasang IMAS 5, pasang IMAS 7, IMAS 7 PHEV semua. So annually 20,000 CKD, okey lah, sebab ini bukanlah macam kereta Saga ke kan, ataupun kereta Beza yang highly demand. 20,000 annually, it's a good thing lah. So itu saja untuk video kali ni. Ya, kalau korang cakap, takkan massage function saja? Ya, memang betul. Kami sendiri, rakan-rakan media pun macam, ini je ke info yang kita dapat, iaitu massage function. Tapi nak buat macam mana? Itu je Proton boleh provide. Kita deliver saja apa yang diberi kepada kita deliverkan kepada korang semua sebagai media. Alright. Tapi sebelum tu jangan lupa bantu kita orang dengan 2 butang ni, like dan juga subscribe. Dan kalau boleh, share lah video-video Nazenko ni kepada family dan rakan-rakan korang supaya engagement naik. Kita orang sendiri pun lebih semangat untuk produce konten yang menarik pada masa akan datang. Saya Alim Asri, IMAS 7 PHEV CKD version. Salam strategi, fight, conquer. Assalamualaikum. Fight, conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau bertindak lekas, gonna set this competition, let's fight.